Power bank besar macam ni baru syok bawa pergi camping. Siap ada lampu kecemasan dekat bahagian atas. Siap ada built-in kabel dan kapasiti besar. Siap boleh fast charging lagi. Yang ni power bank kapasiti besar. Yang ni ngam untuk korang bawa pergi camping dan standby dekat rumah bila waktu kecemasan. Korang cas sekali, boleh pakai banyak kali. Kalau korang bawa pergi camping dan tertinggal kabel, korang jangan risau. Boleh pakai je kabel 4 jenis dekat bahagian belakang dia ni. Kabel dia ni pendek saja, tapi function bila kecemasan. Bila terlupa bawa kabel, walaupun pendek macam ni, tapi sangat function. 4 jenis dia ada. Micro USB, yang ni untuk cas gadget-gadget yang lama dan handphone yang lama. Sebelah dia pula USB jenis Type-C. Yang ni kebanyakan handphone baru pakai. Kalau yang ni dia support fast charging, korang boleh cas handphone dengan cepat. Banyak gadget-gadget baru dan handphone-handphone baru pakai USB jenis Type-C macam ni. Korang boleh juga cas iPhone guna power bank ni. Jadi semua handphone, semua device korang boleh cas pakai power bank ni. Yang last ni pula jenis USB Type-A. Yang ni korang boleh cas gadget-gadget besar. Jadi kalau korang tertinggal kabel, jangan risau. Ada power bank ni tetap boleh cas guna kabel dia yang pendek ni. Dekat bahagian atas, korang boleh pasang dia punya lampu bila waktu malam. Untuk hidupkan lampu, korang kena double klik butang on ni. Dan dia akan terus nyala. Dia ada banyak mode. Yang ni dia lebih terang. Yang ni lagi terang. Dan yang ni yang klik-klik macam ni. Lampu dia ni korang boleh tarik tolak macam ni untuk bagi jimat space. Jadi kalau waktu malam, waktu korang camping malam, korang boleh pakai dia punya lampu ni. Jadikan lampu kecemasan. Siap ada dia punya handle tempat gantung macam ni. Kalau korang nak bawa lampu ni mana-mana, korang boleh jadikan sebagai lantern light. Lampu sulung untuk bawa ke sana sini. Nak gantung dekat kemah pun boleh. Mudah bila ada pemegang macam ni. Dekat bahagian depan display dia ni, dia ada satu display bagi tahu korang berapa persen bateri yang tinggal. Dan kalau korang bawa kabel sendiri, korang boleh cucuk dekat charging port bahagian depan sini. Dia support fast charging. Untuk cas fast charging, korang cucuk dekat port yang warna oranye ni. Dua jenis USB Type-A dengan USB Type-C. Kalau yang ni port untuk cas biasa, korang boleh cucuk juga dekat sini. Jadi kalau korang nak cas handphone yang jenis support fast charging 60W, baru cas lebih laju. Pakai power bank ni cas laju je untuk masuk sebab dia support 60W. Korang boleh bawa kabel sendiri ataupun pakai kabel Type-C yang warna oranye ni. Yang ni pun sama support fast charging. Tapi yang paling penting kapasiti dia besar. Cas sekali korang boleh pakai banyak kali. Korang boleh pakai lama. Untuk habis dia punya bateri ni lama. Jadi kalau korang jenis suka bawa power bank pergi camping, korang kena pakai yang jenis besar macam ni. Barulah boleh guna lama dan siap ada lampu lagi. Bila malam korang boleh pakai lampu dan bila tertinggal kabel, korang tak perlu risau ada built-in kabel dekat bahagian belakang. Jadi korang boleh check power bank yang besar ni dekat link video.